Hasil yang kita dapat memang mengagumkan. Hari ini, saya nak kongsikan satu kaedah yang kita akan hidupkan semula, iaitu cara tradisional Arab untuk mengakar keratan di tempat-tempat yang secara teori mustahil untuk berjaya. Dulu, mereka gunakan kendi tanah liat yang diisi dengan pasir padang pasir dan beberapa lubang kecil yang membolehkan mereka membiak sayur-sayuran dan tumbuhan aromatik dalam keadaan yang sangat ekstrim. Hari ini, saya akan tunjukkan versi moden, mudah dan boleh dibuat di rumah untuk sistem yang sama supaya anda pun boleh buat langkah demi langkah. Jadi, pastikan anda betul-betul beri perhatian dan catat semua sekali sebab kita akan mula sekarang juga. Untuk kaedah ni, kita hanya perlukan beberapa barang sahaja. Semuanya senang nak dapat. Pertama sekali, sebotol 8 liter yang lutsina. Kita juga akan gunakan pasir. Yang paling sesuai ialah pasir sungai. Tapi pasir pantai, pasir binaan atau bahkan pasir penapis air pun boleh digunakan. Asalkan kita cuci betul-betul, kita boleh guna pasir tu. Bilas beberapa kali sampai air jadi sebersih mungkin. Kita juga perlukan air oksigen 3% atau 10 volume. Selain tu, pisau pemotong atau pisau tajam untuk buat potongan pada botol dan sudah tentu, keratan batang. Kali ini kita akan guna keratan limau, zaitun dan rosemary dan kita akan potong 9 batang untuk setiap satu. Tapi ingat, kaedah ini sebenarnya boleh digunakan untuk hampir semua jenis tanaman yang kamu nak biarkan atau klon. Mari kita sediakan keratan batang kita. Kita pilih 27 keratan, 9 dari limau, 9 dari zaitun dan 9 dari rosemary. Setiap keratan mesti berada di tahap pertengahan, tak terlalu muda dan tak terlalu berkayu. Kita bersihkan betul-betul bahagian bawah setiap keratan, buang daun atau ranting kecil supaya kawasan yang akan ditanam nanti betul-betul kosong. Sekarang kita sapukan pulpa aloe vera asli pada bahagian bawah itu. Aloe vera membekalkan hormon perakaran semula jadi, kelembapan, perlindungan antibakteria dan sangat membantu supaya keratan cepat tumbuh dengan kuat. Lepas tu, kita salurkan bahagian yang sama dengan serbuk kayu manis. Kayu manis adalah antibakteria dan anti kulat semula jadi yang menghalang pertumbuhan kulat dan melindungi keratan pada minggu-minggu awalnya. Dan ingat untuk ikut semua langkah tepat seperti yang saya terangkan, sebab kalau tertinggal satu pun, kemungkinan besar hasilnya takkan sama. Tonton video ni sampai habis supaya kamu boleh tiru betul-betul macam yang saya buat. Sekarang kita akan sediakan air siraman yang akan membasahkan seluruh pasir dalam propagator. Untuk 1 liter air, kita gunakan air oksigen hidrogen peroksida dengan cara berikut. Jika air oksigen kamu adalah 3% atau 10 volume, gunakan 1 sudut teh penuh. Kalau ia 20 volume atau sekitar 6%, gunakan setengah sudut teh. Dan kalau ia 40 volume atau lebih, gunakan 1/3 sudut teh, lebih kurang beberapa titis sahaja. Campuran ini bukan sahaja melembabkan pasir, malah ia juga membasmi kuman, mengoksigenkan persekitaran dan mengelakkan kulat, sesuatu yang sangat penting supaya keratan tidak reput semasa proses ini. Sekarang, mari kita sediakan botolnya. Letakkan botol secara menegak dan isikan dengan pasir sehingga kira-kira 80% penuh. 20% ruang kosong di atas itu sangat penting kerana di situlah kita akan tambah air siraman. Sebaik sahaja botol telah diisi hingga ke paras yang betul, tuangkan semua 1 liter atau 1,5 liter air yang baru kita sediakan tadi, tuangkan terus dari atas tanpa penutup. Dan sekarang biarkan botol terbuka serta tunggu dengan sabar sehingga semua air itu meresap melalui pasir. Pasir akan menyerap air sedikit demi sedikit dan kelembapan akan tersebar secara sekata dari atas hingga ke dasar. Hanya apabila kita lihat air sudah betul-betul meresap sepenuhnya dan seluruh pasir sudah lembab serta berada dalam keadaan yang ideal, barulah pada masa itu kita boleh mula membuat lubang di bahagian sisi. Ini sangat penting. Pertama sekali basahkan dahulu, kemudian baru ditebuk. Jika kita tebuk lubang terlebih dahulu, kita akan kehilangan air dan pasir tidak akan menjadi lembab dengan baik. Sekarang, setelah pasir sudah cukup lembab, kita tandakan dengan pen penanda di mana setiap keratan akan diletakkan. Kita agihkan keratan-keratan itu di seluruh botol supaya tidak terlalu rapat dan setiap satu ada ruangnya sendiri. Sekarang, dengan menggunakan pisau pemotong atau gunting yang tajam, kita buat potongan berbentuk silang di setiap tanda tadi.
Potongan berbentuk silang ini sangat sesuai kerana ia tidak membiarkan pasir keluar, sangat serasi dengan ketebalan batang dan memastikan semuanya stabil. Jika keratan itu nipis, seperti rosemary, kita buat potongan silang yang kecil. Jika batangnya lebih tebal, seperti limau atau zaitun, kita buat potongan silang yang sedikit lebih besar, tetapi sentiasa mengikut saiz yang sepatutnya. Dan jika atas apa-apa sebab potongan itu terlalu besar, anda boleh letakkan sedikit kapas di dalam potongan silang itu. Itu akan mengelakkan pasir daripada keluar dan anda boleh teruskan tanpa sebarang masalah. Dengan potongan silang yang sudah siap, kita masukkan keratan-keratan tersebut. Kita masukkan dengan berhati-hati sehingga kira-kira 3 hingga 4 cm ke dalam pasir. Kedalaman tu memang sesuai supaya keratan kekal kukuh dan boleh tumbuh akar tanpa masalah. Sekarang kita akan sediakan pencegah semula jadi yang sangat mudah. Dalam 1 liter air, kita tambahkan sedikit serbuk kayu manis, kacau hingga sebati, tapis menggunakan kain halus atau penapis kopi dan masukkan ke dalam botol penyembur. Setiap 3 atau 4 hari, sembuhkan keratan dari luar untuk melindungi mereka daripada kulat dan bakteria. Selepas tu, tutup seluruh botol dengan beg plastik lusina atau putih. Ini akan mewujudkan kesan rumah hijau yang lembut dan mengekalkan kelembapan relatif yang tinggi. Jika kita tidak melakukannya, keratan akan kehilangan air dan tidak akan berakar. Sekarang kita letakkan propagator di tempat yang mendapat cahaya yang baik tetapi tanpa cahaya matahari langsung dan yang sangat penting, di tempat yang tidak berangin. Angin akan menggerakkan beg plastik, mengetuk keratan dan boleh menghalang mereka daripada berakar. Setiap 3 atau 4 hari, buka beg plastik, tukar udara dan jika perlu, sapukan pencegah tadi. Dan jika pada bila-bila masa pasir menjadi kering, sesuatu yang jarang berlaku, hanya tambahkan sedikit lagi air yang telah disediakan sehingga botol kembali lembap seperti asal. Dan jika anda mahu melakukannya pada masa yang paling sesuai mengikut fasa bulan, di sini saya sertakan rujukan yang betul. Apabila kita bekerja dengan keratan, terdapat 2 bahagian penting. Bahagian atas, iaitu batang, dan bahagian bawah tanah, iaitu akar. Bulan sabit menaik membantu pertumbuhan bahagian atas, batang, daun dan pergerakan getah ke atas. Tetapi kerana di sini kita mahu semua tenaga tertumpu pada bahagian bawah, iaitu proses pengakaran, masa terbaik untuk membuat keratan adalah semasa bulan sabit menurun. Pada bulan sabit menurun, getah cenderung turun ke bawah, lebih tertumpu di bahagian pangkal dan ini sangat memudahkan keratan untuk menghasilkan akar baru dengan lebih cepat dan lebih kuat. Dan sekarang, tibalah salah satu bahagian yang paling mendebarkan dalam proses ini. Selepas kira-kira 6 minggu, anda akan lihat keratan sudah kukuh, tidak bergerak dan malah anda boleh nampak akar putih melekat pada plastik botol. Itu bermakna keratan telah berakar dengan baik. Untuk mengeluarkannya, kita tidak akan menarik keratan itu. Kita akan lakukan dengan cara yang paling selamat. Kita akan buat potongan bulat di bahagian atas botol untuk membukanya dan kemudian buat beberapa potongan menegak di sekeliling badan botol. Dengan cara ni, kita boleh membuka plastik secara berbahagian, mengelakkan sebarang kerosakan pada keratan. Dan langkah terakhir ialah membersihkan pasir dari keratan kita. Akhirnya, kita akan dapat 9 keratan limau, 9 keratan zaitun dan 9 keratan rosemary. Semuanya telah berakar dengan sempurna. Jika kaedah ini mengejutkan atau memberi inspirasi kepada anda, sokonglah dengan tekan like dan langgan saluran ini kerana akan ada lebih banyak teknik lama, pelik dan sangat berkesan yang hampir tiada siapa tahu. Dan beritahu saya di ruangan komen tumbuhan yang anda mahu kami biarkan dalam video seterusnya. Idea anda mungkin idea seterusnya yang akan muncul di sini. Jumpa lagi!